meneruskan pemberian wang kepada semua sekolah, sekolah Cina, sekolah agama, sekolah tema. Semua pun kita menghadapi kegawatan ekonomi, semua kita kekurangan kewangan. Kita tengok itu ringgit telah jatuh menjunah, dan itu GST telah menyebabkan orang buat bisnes, tak ada bisnes, yang cari makan gaji, wang tak cukup belanja. Tapi kita akan teruskan kerana kita percaya kita masih ada wang sebuah kewangan untuk bagi ke sekolah. Mengapa? Kerana kita yakin kalau sebuah kerajaan tak makan wang, pasti boleh dapat wang. Satu lagi ialah ada lagi satu kebaikan untuk rakyat, ialah tahun ini memandangkan GST terus dilaksanakan oleh kerajaan BN dan mereka akan 6%. Kita telah membuat keputusan untuk memberikan diskaun 6% kepada semua cukai pintu. Dan untuk mereka yang memiliki rumah kos rendah, rumah kos sederhana dan rumah kampung, berita lagi baik. Mereka akan dapat pengecualian 100% cukai pintu untuk tahun ini. So tahun ini rumah kos rendah, rumah kos rendah dan rumah kampung tak perlu bayar cukai pintu untuk tahun 2017. Yang lain-lain dapat potongan diskaun 6%. Dan ini akan menyebabkan kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan menanggung beban sebanyak 55 juta ringgit. Tapi kami sedia demi rakyat. Okey, baik, terima kasih. Itu saja.